Selamat pagi, nama saya Lau. Okay, hari ni kita nak pasang aircon 12 watt ni dekat camper van. Ini adalah engine 1KZ, engine 3 liter turbo, lepas tu 4 time 4 wheel. Okay, kita dah buka barang daripada sana. So aircon dia pasang kat sini. Okay, kita akan concealkan pipe dia dekat dalam almari ni sampai kat bawah. Okay, sekarang pasang aircon untuk 12 watt ni dekat roda camper van. Piping melalui sini. So hose turun kat bawah. So inilah aircon 12 watt. So yang sebelah outdoor unit ni kita pasang dekat sini. So inilah yang model terbaru, split unit, outdoor unit dia. Split unit 12 volt. Sekarang aircon dah siap pasang semua dah. Kita nak try tengok sejuk ke tidak. Oh, cukup sejuk ni. Okey. Sekarang temperature yang atas aircon ni dia tunjuk 12.4. So kita boleh besarkan angin dia. Okey. Sampai 3. Suhu yang dekat dalam adalah 16, 14, 13 lebih. Okay, dia memang steady dah dengan dia punya screen. So aircon ni betul-betul cukup sejuk untuk 12 watt. Okay, kita ni dah ada buat pemasangan bateri juga yang dekat bawah, yang dalam sini. Okay, so ni kita dah buka lah. Dia pasangan bateri dia 400 Ah. So boleh nampak lah. Okay, power yang tengah pakai 700 lebih. M yang balance adalah 300. Kita balance lagi. Okay. So sekian, itu saja video saya untuk hari ini. Kalau anda suka video saya, kau boleh share dan like, atau you boleh subscribekan YouTube channel saya. Okay, inilah kita pasang Toyota Hiace 1KZ camper van. Okay.